Petang Khamis 2 bulan saya pergi ke hospital. Saya ikut jaluan alternatif masjid. Masuk sahaja gerbang ke masjid, kita harus perlahankan kenderaan. Perlahankan kenderaan ya, jangan laju. Sebab situ kawasan masjid. Bangunan besar belah kanan tu bangunan Maim. Sampai simpang 3, kita susul ke kiri. Hati-hati ya. Kita terus ke depan, tapi jangan laju sangat. Situ banyak semuanya sibuk. Masa ni pukul 2.30 petang, cuaca agak panas sikit. Hati-hati, jangan laju sebab ada bonggol. Kalau datang sebelah petang, parking bertingkat mungkin ada kosong. Okey, kita bagi signal untuk masuk pintu utama sebelah kiri. Alamak, salah pula. Mujur tak ada kenderaan pada depan. Sebelum ni tak ada pula tiang tu. Kita terus ke hadapan. Sampai pintu masuk utama bangunan parking. Lot parking yang mula-mula ni, yang kiri kanan ni untuk doktor saja, tutup pakar. Kita berhentilah sekejap sebab ada kereta lain tengah naik. Okey, kita naik ke atas. Sekarang ni tingkat 4, semua untuk staf sahaja. Untuk orang awam tingkat 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A. Sekarang saya menghala ke tingkat 4A. Okey, kita naik tingkat 4A. Tingkat 4A, kalau ada kosong sebelah petang, boleh je masuk. Alhamdulillah, ada petak kosong. Sebelum tinggalkan kenderaan, pastikan dikunci dengan elok ya. Keselamatan kenderaan tanggungjawab sendiri.